Assalamualaikum. Okey, so hari ni bini aku dia nak masak bergedil ayam. So untuk bahagian nak kisar ayam tu, yang tu aku boleh tolong lah sebab benda dia senang lah. Pakai mesin ni, lepas tu nak kisar ayam, tu kerja-kerja aku lah. Tu nak kisar, nak buat bergedil ayam. Okey. So ada penutup ni, apa tutup ya. Pun jadi senang lah. Okey, yang ni speed yang ketiga. Okey. So kita tengok hasil dia. Okay. So memang lulus lah kalau apa nak kisar ayam, nak buat bergedil ayam ataupun nak nak kisar daging pun boleh, tak ada masalah. Okay. Lagi satu yang best pasal blender ni, dia punya kapasiti besar. Dan dia punya material untuk blender ni stainless steel. Sebab yang sebelum ni bini aku pernah beli blender macam ni, tapi dia kaca, berat nak bawa. Nak mengangkat dia berat. Tapi kalau macam yang stainless steel ni dia ringan. Apa nak bawa ke mana, nak masak jadi mudah lah. Jadi kalau apa nak dapatkan blender ni, aku dah sediakan link Shopee kat bawah ni. Apa boleh dapat kat situ, okey? Assalamualaikum.